Apa? Aku ni malukan kau? Meh, aku dengar apa benda yang aku malukan kau sangat? Hah? Apa benda? Sebab aku hodoh? Tu bukan salah aku. Ke sebab aku cuci pinggan? Hah? Aku nak jadi bapa yang kau boleh banggakan. Aku tak nak kau rasa kurang. Sebab tu aku buat kerja macam-macam. Sampai malam, aku cuci pinggan. Aku buang sampah. Aku cuci loji. Kau tahu kat mata nenek kau ni, nenek kau ni, aku ni bukan sesiapa. Aku ni bukan banduan kat mata dia. Sebab tu aku tak ada apa nak cakap dia. Mak kau. Kau tu bila dia pergi, dia tinggalkan aku tak pernah halang. Tapi aku, kat kau, aku tak pernah buat benda yang memalukan kau. Aku ada kau je. Kau selalu buat aku bangga. Tapi kalau kau nak pergi, kau pergi. Kau pergi kat mak kau. Macam mana dia tinggal aku, kau pergi. Ya. Kau tak payah. Ya. Ha? Kau tinggalkan aku. Ya. Ya. Boleh jadi aku seorang ni. Aziz, pakcik kenal ayah kamu ni. Dulu kalau dia sakit, dia tak nak pun pergi klinik. Kamu tahu sebab apa? Tahu tak sebab apa? Sebab nak beli baju raya kamu je. Kenapa tu? Ni sakit lutut. Lah, pergi klinik dah? Belum lagi. Lah, kenapa tak pergi? Nampak teruk dah tu. Ada sakit, jangan simpan. Nanti melarat. Apalah, Sin. Ni aku tengah kumpul duit nak beli baju raya untuk aku dengan anak aku, Aziz. Ni kalau aku pergi klinik, hospital ke, berapa pula nak kena pakai kan? Tahu tak, besar pengorbanan dia, Aziz. Dia nak besarkan kamu. Nak jadikan kamu manusia. Aziz, tahu tak bapak kau ni dah lama ada tanda-tanda sakit jantung. Tapi bila aku suruh dia pergi hospital, dia tak nak. Suruh makan ubat, dia tak nak. Sebab masa tu nak dekat raya. Dia kata dia nak beli barang utama untuk kau dulu. Nak beli baju raya. Masa dia beli tu gembira, Aziz, muka dia. Tak terkata dia kata tengok muka. Aziz, tahu tak betapa sayangnya ayah kau dekat kau, Aziz. Kenapa? Man. Ayah, bangun ayah. Panggil doktor. Doktor tu ayah saya, doktor. Ayah bangun ayah. Ayah jangan tinggal je ayah. Ayah bangun. Ayah bangun. Allahu Akbar, Allah. Ayah, hari ni cukup 3 tahun ayah pergi. Ayah jangan risau ya. Aziz baik je kat sini. Aziz sekarang tengah belajar untuk jadi doktor. Aziz nak bantu dan rawat ramai orang. Aziz tak sanggup tengok diorang sakit macam ayah dulu. Kalaulah ayah masih ada, Aziz nak rawat ayah. Aziz nak ayah sembuh supaya kita boleh raya sama-sama. Aziz rindu sangat ayah. Ayah tunggu Aziz ya. Kita jumpa dekat syurga nanti.